Kalau kita nak disiplin dengan diri kita kan, memang susah. Sebenarnya disiplin tu adalah satu puncak kejayaan karakter bagi seseorang sebenarnya. Sejujurnya saya pun memang tak mampu untuk disiplin betul-betul yang memang every single day saya showing up, itu memang agak susah. Kadang-kadang saya pun tak mampu untuk buat dalam jangka masa yang lama. Mungkin dalam 3 minggu, 4 minggu lepas tu akan gone balik. Mungkin disebabkan beberapa faktor lah kan. Tapi kita janganlah menggunakan alasan untuk kita backup diri kita. So kita kena fikir balik, apa yang menyebabkan kita ni tak boleh nak disiplinkan diri. So maybe kita punya jadual hidup kan, dari segi kita punya tidur, dari segi kita punya rehat, dari segi kita punya susunan jadual dalam satu hari tu. So kita kena jadi lebih hebat, kena jadi lebih teratur untuk kita punya jadual tu semakin baik. So once korang rasa macam korang dah lost kan, korang kena cuba reflect balik. Korang fikir balik, apa yang aku problem sebenarnya, apa yang perlu aku baiki. Kadang-kadang kita ni terlalu nak menambah yang baik, tapi yang buruk tu kita tak buang. So problem juga, dia kena balance. Kita kena tambah baik dan kita kena kurang yang buruk tu. Okay, kau faham tak? Thank you.